Setiap kali terdapat sesuatu kekayaan, seringkali kita memberi hadiah. Tetapi hadiah-hadiah ini selalunya tidak begitu berguna dan hanya dibiarkan berlonggok atau terbuang begitu sahaja. Itu masalah jika kita menggunakan barang yang biasa sebagai hadiah. Hadiah itu tidak akan dihargai. Lain kisahnya jika kita memberikan hadiah dalam bentuk emas. Semua orang sukakan emas. Mereka akan simpan selama yang boleh dan tak akan jual melainkan kesebutan uang. Emas sesuai dijadikan hadiah untuk berbagai sebab. Antaranya sebagai hadiah kecemerlangan pelajar, hadiah kepada pengantin baru, hadiah sambutan bayi baru, atau sebagai cenderia hati kepada tetamu kehormat dan bekerja cemerlang. Syarikat-syarikat korporat boleh membuat tambahan khas kad emas atas nama syarikat yang mempunyai cetakan logo dan nama syarikat untuk menaikkan imej syarikat. Kad-kad emas yang berukuran 0.5 gram dan 1 gram ini pasti akan menjadikan penerima lebih menghargai hadiah yang diterima kerana emas adalah relevan sepanjang zaman dan kekal bernilai. Jadi jangan pening-pening nak fikir apa hadiah yang perlu diberi setiap kali diundang ke sesuatu majlis. Hadiahkan saja emas. Pasti penerima senyum. Nak mula simpan emas serendah RM100? DM saya sekarang untuk saya bimbing sebaik. Terima kasih.